Okay kan, so awal bulan 12 ni memang musim-musim enjin kena sampuk lah. Sebab apa? Okay, ni aku tunjuk kau. Tu A-Class tu datang kat kita dengan isu start enjin dia bergegau. Okay, start enjin dia bergegar. So ni kita ada 45. So 45 ni datang kat kita dengan bila duduk kat traffic light, okay, tengah idle ke, enjin dia ada rasa vibration halus. Okay, lepas tu yang ni pula, ni W205 ni dia datang kat kita orang dengan isu masalah tengah perembat nak pick up potong kereta, enjin bergegar. Okay, enjin bergegar, cut off, tak ada power lah. Alright, pengguna-pengguna Mercedes yang ada masalah macam aku cerita dia, sama ada start pagi enjin bergegar ke, tengah duduk kat traffic light ada masalah vibration halus ke, ataupun macam kereta ni lah, tengah perembat nak motong lori ni, enjin dia bergegar, lepas tu tak ada power. Okay, dia enjin jadi cut off lah. Okay, ni adalah kes-kes ataupun cerita-cerita yang kita panggil sebagai misfiring punya isu lah. Okay, misfire senang cerita pembakaran dia tak sempurna ataupun tak cantik. Okay, tapi ada kes certain cases dia boleh jadi 3 benda lah. Dia sama ada engine mounting. First kita kena check engine mounting dulu. Engine mounting cantik tak cantik. Kalau engine mounting cantik, then baru kita proceed check misfiring punya isu lah. Misfiring punya isu ada 3 benda nak kena check. Api dia ataupun spark plug dengan ignition coil. Dia punya minyak lah. Minyak pula, minyak apa? Minyak petrol kan, bukan minyak hitam tau. Minyak petrol dia kita nak kena check, ataupun injektor lah senang kita. Nak kena check okey tak okey ataupun ada masalah injektor ke tidak lah. Yang ketiga adalah angin. Okay, kita kena check kereta tu ada masalah angin bocor ke tak. So macam mana kita nak check 3 benda ni? Ni. Ni adalah satu mesin yang kita gunakan. Ni adalah diagnostic leak detector ataupun smoke test punya mesin lah. Ni kita guna untuk check kereta yang ada masalah kebocoran angin lah. Macam kereta ni. Kita on. Kita on. So dia akan menghasilkan asap. Okay. So mesin ni akan menghasilkan asap lah. Macam kau tengok ni, nampak? Okay, ni bukan asap kemenyan. Okay, so ni asap ni kita guna untuk jampi kita korang. Cek mana bocor, tak adalah. So ni kita guna untuk cek bocor lah. So kat sini. So dia akan ikut laluan angin tu dan kita akan jumpa. Itulah. Ada bocor dekat situ. Rupanya pipe dia patah lah. Pipe ke vacuum pump ni patah. Dan dia memudahkan kita untuk cek isu bocor tu kat mana lah. So macam ni tengok. Okay, kita jumpa bocor dekat mana. Okay kan? Alright, so macam kereta ni datang kat kita dengan 2 isu lah. Tak ada power satu, tak ada power tu punca daripada angin tu bocor tadi lah. Enjin dia bergegar masa dia tengah perembat tu daripada ni. Ni adalah injektor untuk model W205. Injektor ni pun boleh dikatakan common issue jugalah. Okay, korang tengah bawa tiba-tiba misfiring. Okay, spark plug dah tukar full set, ignition coil dah tukar full set, masih ada isu ataupun masalah misfiring. Ni selalunya tak lain tak bukan salah dengan injektor korang lah. Alright, so korang kat luar sana ada masalah macam aku cerita tadi, enjin korang kena sampuk, tak ada power ke, bergegar ke, misfiring ke, tiba-tiba misfiring ke, dah tukar itu ni masih sama, boleh Roger kita orang Transmatic Auto Benz berhampiran Putrajaya dan Vietcetera Berjaya. Kita buka daripada Sabtu sampai hari Khamis, geng. Apa Roger?